Baik, kita rasa Ustaz Azhar telah pun bersedia untuk menjawab soalan-soalan ni. Soalan pertama Ustaz, ni soalan anak muda ni. Jika kita berkawan dengan perempuan ramai-ramai, kita berkawan dengan perempuan dan mereka selalu call kita, adakah haram? Sembang sesaja je. Relax bro. Baik, soalan pertama sama-sama soalan macam ni. Kalau tak silap ni sekali yang ke 33,000. Kita bercakap dengan orang perempuan dalam telefon, kerana kita ramai kenal di sekolah, kenal di pejabat dan sebagainya. Dalam telefon, jawabnya apa yang kita harus berbuat di luar, maka harus kita berbuat dalam telefon. Apa yang harus kita berbuat dalam telefon, maka harus kita tulis SMS. Sebab fitnah yang paling besar ialah berhadapan dengan mukhatab, berhadapan. Cakap dengan telefon, fitnah dia kurang, kerana kita tak nampak dia, kita dengar suara saja. Suara pun kadang-kadang pecah-pecah. Fitnah yang paling besar ialah boleh berhadapan orang dengan orang. Jadi kalau orang dengan orang diharukan pada syarak, maka dalam telefon pun diharukan pada syarak. Tapi kalau dalam SMS sekalipun dengan tulisan, muka dia tak nampak, suara tak dengar, tapi kalau tak ikut peraturan syarak, jadi haram. Kalau tidak haram pun membazir. Nampak? Dengan sebab couple ni, keuntungan saja dapat kepada syarikat-syarikat telefon 1,5 juta satu malam. Tokek dia tidur, duit dia masuk 1,5 juta. Kita duduk couple ni, tu couple ringan, bukan hak berat. Hak diluk RM5 satu malam. Tak penyakit berat ni SMS. Habis kuat, dia tanya, yang buat apa tu? Hak perempuan pula jawab, suka orang lah. 20% tu syarikat telefon, betul tak? Tu baru satu pasang. Dan kalau dari Perlis sampai Sarawak, berapa puluh ribu pasangan ada. Betul lah, duduk saja. Tapi I nak tahu buat apa. Suka orang lah, 4%. Duduk kat luar ke kat dalam? Kat dalam 6%. Kat dalam tu kat mana? Atas kursi, atas lantai, atas punggung orang lah. 8% ini belum tidur ni. Ini benda-benda lagu yang akhirnya tu baru makruh, baru lara, akhirnya takut jadi. Jadi syaddul dhara'i, dan hadkan perbuatan itu benda yang mustahak saja. Wallahu a'lam.